Jake, betul. Saya mahu kek. Baiklah, saya ada idea. Kita perlu sembur Coca-Cola kita pada kek span saya. Itu sahur and sempurna. Sekarang, mari kita sapukan jam pada kek span juga. Inilah jam raspberry tanda tangan saya. Ia akan menjadi lazat. Sekarang, kita letakkan lapisan lain di atas. Dan Logan berkera yang sama. Oh, luar biasa. Quentin, adakah kamu... Aduh. Oh, tidak. Rambut saya. Oh, saya minta maaf. Tetapi di mana rambut Anda? Hah? Itu sangat menyeronokkan. Tunggu, saya ada idea. Saya perlukan kekuatan saya. Kasih seduang tas air coklat seperti bajam botol sa. Sortirin of course bajam wild berberhati-hati with coklat tersebar di sika. Sekarang saya melakukan perkara yang sama pada separuh kedua botol. Dan saya perlu sembur beku. Selesai. Lihat botol coklat itu. Gary, saya kan masa werisa for manisan di Charnier. Ya. Ya sini puit so jadi saya pergi minumannya. Sekarang mari kita tutup dan tambah label. Saya sudah siap. Kek botol saya sudah siap. Awalak, suruh muncul curi de baik hishong lazet. Hai sebelum profesional forsuai. Tadarjo kita ratakan krim dengan sekata. Kemudian, kita akan menghiasnya dengan pelbagai manisan. Begitu asal. Guys, di Miralace meswitch kacang jelly yang diperbuat daripada cola. Oh, saya ada idea. Mari tambah jelly beans ke dalam Coca-Cola. Dan masukkan botol ke dalam kek kita. Begitu sahaja. Voila. Tenang. Ku melakukannya dengan baik. Tambah sedikit lagi beri dan kamu selesai. Selamat menjamu selera cucu. Banyaknya makanan sedap. Oh, adakah itu botol coklat? Wah, biar saya buka. Begitu sahaja. Wah, apa di dalamnya? Sedap. Biar saya coba. Wah, itu sangat sedap. Saya suka. Sekarang, botol itu sendiri. Coklat ini sangat sedap. Dan apa yang kita ada for the kini? Wah, sangat berjus di dalam. Biar saya coba. Isiadawis collagen jam. Sana siap. Nina zeos giburdugi shitem. Sedap, sedap. Dan lihat kek cola ini. Wah, jelly Coca-Cola di dalam. Dan marmalade cola di atas. Ini hebat. Dan kemenangan jatuh kepada chef. Hore, saya tahu saya yang terbaik. Baiklah, sekarang saya mahu ice cream. Oh, ya akan siap. Mari pilih resipi. Betul tuh. Ya, bangun straight. Dari bukti kau buat ice cream yang besar. Kau lagan gain jadi milik kau lagi. Kita tuangkan isi seperti itu, masukkan batang kecil, dan campurin semuanya. Sama dia. Kita suka bentil malam. Dan sekarang kita masukkan ke dalam nitrogen cair supaya ia menjadi sejuk dengan cepat. Oh, ya. Sekarang kita keluarkan.
Letakkan sedikit makanan sedap di atas dan saya selesai. Oh ya, lihat ini. Wah, saya akan buat ais krim yang lebih baik daripada awak, chef. Fierce Rand, say for care for Bearber's Bane. Ini juga kimia, Bri. Mari kita lihat. Ya, saya tahu betul apa yang akan saya lakukan. Saya sudah ada sut hazmat. Pertama, kita borlon sedikit ais. Kedua, kita berwarp Mentos in cola. Wah, lihat itu. Reaksi kimia. Kimia memang hebat. Sekarang, Wayne kita tambah sedikit kemanisan. Dan ini sudu besar untuk makan. Bagaimana rasanya, Nenek? Hei, Nenek, bangun. Kita ada cabaran. Oh, itu hebat, sayang. Tapi saya rasa saya belum bersedia. Baiklah, saya akan buat ini dalam beberapa saat. Mari kita isi acuan saya. Jika terus dia akan biar berkeluarganya. Ada segar Osbrand promote. Sekarang, mari keluarkan mereka dari acuan dan letakkan dalam mangkuk. Dan dikira bits of the body too, I guess, ya. Baiklah, mari kita mulakan dengan ais krim di tengah ini. Nampak comel. Botol kecil cola. Itu hanya ais cola. Ya, agak bagus. Wah, ini menarik. Adakah ini ais krim? Pop, wah, nafas sejuk keluar. Hebat, dan lihat ais krim besar ini. Dan ia juga berwarna. Hebat! Rasanya sangat sedap. Dan lihat itu, ia meletup dalam mulut saya. Sedap, sedap, sedap. Oh tidak, jangan buat begitu. Sejuk. Aduh. Saya kedai meletup. Oh, tidak. Apa yang telah saya lakukan? Saya rasa saya tidak akan menang. Selepas itu? Lihat ini. Oh, apa itu? Baiklah, inilah pemenangnya. Saya? Yeay, saya berjaya. Cat, dan sekarang saya mahu koktail. Baiklah. Perhatian, Angie's worst menjuzi cocktail TMBK in Lazat. Dua besar baha juice. Malah prayers kita versus Geru di TMBK. Swear di sim. Sekarang saya perlukan sedikit limau. Oh, Jagsaw. Right here. Admire tamat pip at biar astin. Need supper. Adakah nenek mahu mencuba? Tidak, terima kasih. Saya ada idea sendiri. Mari kita buat koktail dengan beberapa warna. Oh, ya, itu bagus. Saya sudah selesai. Oh, chef, apa yang anda lakukan? Bella, maafkan jus ya message show sebab koktail bui lazat. Bezoli, postingan ini pasti milik Zai. Oh ya. Begitu sahaja. Kami tambah beberapa gula-gula. Ayuh, kenapa ia tidak berfungsi? Bukalah. Kemudian dia akan caburkan semuanya. Nenek, ia akan meletup. Mari kita berbohong. Saya tidak tahu. Wah. Saya dalam masalah. Apa itu? Apa yang sedang berlaku? Masa anda hampir habis. Saya mahu koktail. Oh, apa yang perlu dilakukan? Baiklah, saya boleh perah dari topi saya dan tambah tiup, saya rasa. Ini dia. Nampaknya sudah siap. Selamat menjamu selera, sayang.
Syarish lak furane. Sawad darat. Wala ketua pun. Oh, mari kita tuangkan koktel ini ke dalam gelas ni. Cola dengan tembikai. Itu gabungan yang hebat. Dan mari kita cuba koktel berwarna-warni ini sekarang. Oh, wow. Ini sangat lazat. Inilah dia pemenang saya. Oh, saya sangat gembira. Sayang, akhirnya. Adakah anda suka video kami? Jika ya, tekan butang suka dan langgan saluran kami. Jumpa lagi.